Okey, hari ni kita akan sambung balik soalan tarkib idhafi. Hari tu kita dah bina ayat tarkib idhafi untuk soalan 63 dengan 64, iaitu zahir, isim zahir musanna mudzakkar plus isim zahir mufrad, dan nombor 64 isim zahir musanna muannas plus isim zahir mufrad. Okey, so hari ni kita akan tengok pula kepada soalan yang ke-65. Kita lihat soalan yang ke-65. Soalan meminta kita membina ayat menggunakan tarkib idhafi, isim zahir musanna mudzakkar dan mudhafun ilaihnya adalah dhamir muttasil. Okey, terlebih dahulu kita kena tahu apakah itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil ialah dhamir yang bersambung. Dipanggil dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung ni kebiasaannya kita lihat di belakang isim, sebagai contoh kitabuhu, kitabuka. So dhamir yang bersambung ini yang berada di belakang. Jadi untuk soalan tarkib idhafi yang ke-65, kita diminta menggunakan dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih. Okey, cadangan ustazah ialah kita boleh gunakan beberapa contoh dhamir muttasil, antaranya ialah hu, iaitu untuk huwa, okey, ataupun ka untuk enta, ataupun ha untuk hia. Ini cadangan sahaja. Jadi pelajar-pelajar boleh gunakan mana-mana dhamir muttasil, tidak perlu mengikut bilangan mudhaf, bilangan dan jantina mudhaf, tidak perlu. Okey, di sini ustazah akan memilih dhamir muttasil untuk hu. Manakala untuk isim zahir musanna mudzakkar mudhaf, seperti biasa kita akan pilih sama ada muallim ataupun talib. Okey, dekat sini isim zahir musanna mudzakkar adalah bilangan 2L. Okey, so kita akan bina ayat seperti talibani. Okey, asalnya tapi nun perlu dibuang kerana dia mudhaf, dan kita sambungkan dengan dhamir muttasil hu. Oleh kerana ha ini tidak boleh bersama dengan alif, jadi cara menulisnya seperti ini ya. Hu tu akan kita letakkan selepas alif. So membawa maksud dua pelajarnya. Talibahu fil fasli. Kita kekalkan dia punya khabar tu. Okey, saya letakkan baris dia. Talibahu fil fasli. Dua pelajarnya di dalam kelas. Itu soalan yang ke-65. Kita pergi kepada soalan yang ke-66. Jumlah fi at-tarkibul idhafi isim zahir musanna mudzakkar. Musanna mudzakkar maksudnya 2P, dan masih lagi menggunakan dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih. Okey, so kita boleh gunakan isim yang sama, cuma kita tukar kepada musanna muannas. Ta libatahu fil fasli. Talibatahu fil fasli, yang bermaksud dua pelajar perempuannya di dalam kelas. Okey, mudah bukan? Kita pergi kepada soalan yang ke-67. Jumlah fiha at-tarkibul idhafi isim zahir jamak mudzakkar plus isim zahir mufrad. Okey, kita kembali kepada mudhafun ilaih isim zahir mufrad semula, iaitu kita gunakan al-madrasah. Mengikut cadangan ustazah hari tu, kita gunakan al-madrasah. Dan untuk isim zahir jamak mudzakkar adalah bilangan ramai bagi lelaki dan biasanya menggunakan tanda waw nun atau ya nun untuk menunjukkan bilangan ramai. Jadi kita akan gunakan jamak mudzakkar seperti yang ustazah dah bagi tahu. Kalau jamak mudzakkar kita boleh gunakan muallim. Okey, jadi kita gunakan muallimuna
Tapi sebab dia mudhaf, so kita kena buang dia punya nun. Al-madrasah. Muallimun al-madrasah fil fasli. Yang membawa maksud guru-guru lelaki sekolah di dalam kelas. Muallimul madrasati fil fasli. Guru-guru lelaki sekolah di dalam kelas. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan yang ke-68. Jumlah fiha tarkibul idafi isim zahir jamak muannas plus isim zahir mufrad. Yang ini kita diminta menggunakan mudhaf dalam bentuk jamak muannas 3P, dan isim zahir mufrad seperti biasa kita gunakan al-madrasah. Jadi kita buat, boleh guna muallimatu ataupun talibat. Okey, Ustazah memilih muallimatu al-madrasah fil fasli. Ta ni kita tak perlu buang sebab syarat mudhaf tidak boleh ada nun. Dekat sini dia adalah huruf ta, so dia tidak perlu dibuang. Muallimatul madrasati fil fasli. Guru-guru perempuan sekolah di dalam kelas. Guru-guru perempuan sekolah di dalam kelas. Okey, sekian dahulu kita dah bina 4 ayat untuk hari ini. Kita akan sambung lagi ayat tarkib idafi ni pada siri yang seterusnya.